Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kumpulan 2 akan melakukan suatu simulasi mesyuarat. Jadi saya Huzaiman bin Muhammad Zaki dari PPI SMP Mat 2 dan akan berlaku sebagai wakil pelajar. Saya Muhammad Afiq Aiman bin Jaafar dari PPI SMP Mat 2 akan melakukan sebagai guru disiplin. Dan saya Muhammad Aufar bin Mahmud dari PPSMP Mat 2 akan berlaku sebagai guru kaunseling. Jadi itu saja. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi hadir pada hari ini untuk kita menjayakan mesyuarat kita pada hari ini. Jadi saya baru pulang dari PPD dan saya diberitahu bahawa sekolah kita ni mempunyai kes melibatkan salah laku pelajar yang terlalu tinggi. Jadi itu merupakan salah satu tajuk terbesar kita dalam mesyuarat inilah. Jadi kita akan mula bincangkan. Jadi saya minta setiausaha untuk menerangkan mesyuarat kita dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum kita memulakan mesyuarat ini, lebih baik kita meminta pertolongan ilahi, iaitu untuk memudahkan perjalanan mesyuarat kita dengan memulakan mesyuarat dengan doa lah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi membuka mesyuarat, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan barisan ahli-ahli mesyuarat kita pada hari ini. Kita mempunyai Encik Afiq selaku guru disiplin, Encik Alfa selaku guru kaunseling dan Huzaiman sebagai wakil pelajar. Dan saya sebagai setiausaha mesyuarat pada hari ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih atas komitmen dan kehadiran tuan-tuan semua. Mesyuarat kali ini kita akan memfokuskan untuk meneliti laporan kes salah laku pelajar, mengenal pasti punca-punca utama, melihat kisah yang timbul dan akhirnya membincangkan peranan setiap pihak untuk mencari penyelesaian yang terbaik. Untuk memulakan sesi mesyuarat kita pada hari ini, saya dengan penuh hormat berjemput Encik Afiq selaku guru disiplin untuk menyampaikan laporan ringkas berkaitan salah laku pelajar sepanjang 2 tahun terakhir ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Jadi terima kasih kepada Tuan Guru Besar dan Tuan Setiausaha kerana memberikan saya ruang dan peluang untuk menyampaikan sedikit laporan ringkas berkaitan dengan salah laku pelajar di sekolah kita dalam 2 tahun terakhir. Jadi seperti yang telah diberitahu oleh Tuan Guru Besar, sekolah kita ni mengalami peningkatan kes salah laku pelajar yang agak tinggi lah dalam 2 tahun terakhir. Jadi saya akan menerangkan sedikit berkaitan dengan jenis-jenis dan jumlah kes yang telah dilaporkan dalam 2 tahun terakhir. Kes salah laku pertama iaitu kes buli. Jadi kes buli yang dapat kita kesan ni adalah kes buli secara fizikal, iaitu pada tahun 2023 terdapat 40 kes buli dilaporkan, manakala pada tahun 2044 pula dilaporkan sebanyak 55 kes buli. Jadi seterusnya kita beralih kepada kes ponteng sekolah dan melepak. Jadi kes ini agak banyak jugalah peningkatan daripada 140 kes pada tahun 2023 kepada
sebanyak 238 kes pada tahun 2024. Bagi masalah penggunaan rokok dan vape pula, sekolah kita berada pada keadaan yang agak membimbangkan apabila dikesan sebanyak sekitar 30 orang hingga 40 orang pelajar menggunakan rokok dan vape tersebut. Jadi itu sahaja laporan ringkas berkenaan dengan salah laku pelajar di sekolah kita dalam 2 tahun terakhir. Jadi saya teruskan kepada agenda mesyuarat kita yang seterusnya. Terima kasih kepada Encik Afiq atas laporan yang cukup jelas dan terperinci sebentar tadi. Baiklah, berdasarkan laporan tadi, kita dapat melihat gambaran secara menyeluruh tentang situasi selaku pelajar di sekolah kita. Seterusnya, kita akan mencari atau memahami punca lagi tentang selaku pelajar di sekolah ini. Seterusnya saya akan menguruskan dengan Encik Afah, iaitu sebagai guru kaunseling. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pendapat saya, punca utama keruntuhan akhlak adalah akibat daripada kurangnya pengawasan ibu bapa terhadap aktiviti pelajar ataupun aktiviti anak-anak mereka. Ini disebabkan ibu bapa banyak meluangkan masa dengan kerja sehingga melupakan aktiviti anak-anak mereka, sehingga anak-anak mereka berani melakukan perkara-perkara di luar jangkaan mereka seperti yang disebutkan tadi, melepak, merokok dan buli. Sebab itu, ibu bapa sekarang ni dia macam tidak mengambil kisah tentang anak-anak mereka. Dia asalkan anak mereka pergi sekolah sahaja. Dan mereka tak kisah apa yang anak-anak mereka lakukan di sekolah. Yang menyebabkan berlakunya kes-kes yang disebutkan tadi. Dan itu adalah pandangan saya. Baik, terima kasih Encik Afah. Seterusnya kita akan sambung-sambung dengan Huzaiman sebagai wakil pelajar. Terima kasih kepada setiausaha majlis. Saya sangat setuju dengan pendapat Encik Afah. Namun saya sebagai wakil pelajar, saya rasa punca utama keruntuhan akhlak ni berlaku disebabkan pengaruh rakan sebaya yang negatif. Kerana saya sebagai pelajar sendiri, saya mengalami hal tersebut. Pengaruh rakan sebaya yang negatif memberikan impak kepada bentuk corak individu tersebut, peribadi individu tersebut. Seperti mana peribahasa Arab yang berbunyi, sekiranya seseorang itu berkawan dengan penjual minyak wangi, maka wangian minyak wangi itu akan melekat padanya. Dan sekiranya seseorang itu berkawan dengan pemotong kayu, maka habuk kayu itu akan melekat padanya. Jadi peribahasa ni memberikan gambaran yang jelaslah mengapa persekitaran atau rakan, sahabat itu memberikan kesan kepada diri mereka sendiri. Jadi saya rasa itu merupakan punca utamalah keruntuhan akhlak pelajar. Jadi saya teruskan kepada Encik Afiq. Baik, terima kasih. Saya amat bersetuju dengan pendapat Huzaiman dan juga Encik Afah. Tapi saya ingin menyentuh sedikit berkaitan dengan kenyataan yang telah dibuat oleh Encik Afah berkaitan dengan kawalan ibu bapa di rumah. Jadi apabila ibu bapa ini kurang mengambil perhatian atau meluangkan masa bersama anak-anak mereka, jadi mereka akan lebih banyak meluangkan masa mereka di media sosial dan bermain permainan asas talian. Jadi aplikasi pertama yang saya ingin sebut adalah pengaruh media sosial. Jadi apabila kurangnya pengawasan dan pengawasan ibu bapa terhadap anak-anak mereka, mereka akan meluangkan lebih banyak masa mereka melalui di media sosial. Mereka akan melayari aplikasi seperti TikTok, Facebook dan YouTube untuk menghabiskan dan mengisi masa-masa mereka. Apabila mereka menonton pelbagai video tersebut, mereka kemungkinan juga terdedah kepada beberapa tingkah laku negatif seperti monteng, melepak dan merokok. Jadi apabila mereka melihat kelakuan-kelakuan negatif tersebut di media sosial, mereka akan menganggap bahawa perbuatan seperti merokok tersebut adalah sesuatu perkara yang biasa dan bukan satu kesalahan. Jadi apabila mereka merasakan bahawa merokok tersebut tidak memberikan kesan buruk atau
memberikan kesambut kepada mereka, mereka akan menjadikan perbuatan tersebut adalah sebagai satu budaya baru di sekolah mereka. Seterusnya akan menarik perhatian pelajar-pelajar yang lain untuk mengikuti perbuatan tersebut. Jadi perkara kedua adalah berkaitan dengan ketagihan permainan atas talian. Pelajar-pelajar yang memonteng ponteng dan melepak di luar bilik belajar ini, terutamanya pelajar-pelajar senior, mereka merasa bosan terhadap pembelajaran di dalam kelas. Jadi apabila mereka bosan, mereka akan mula menyalurkan minat mereka ke arah lain, iaitu bermain permainan video. Jadi apabila mereka mengalami ketagihan tersebut, mereka akan mencari masa dan ruang untuk memonteng supaya mereka dapat meluangkan lebih banyak masa untuk bermain game dan mengejar kedudukan atau ranking yang lebih tinggi dalam permainan video tersebut. Jadi menurut saya itulah punca-punca utama berkaitan dengan salah laku pelajar di sekolah kita. Jadi saya akan teruskan kepada agenda yang seterusnya. Terima kasih semua ahli panel mesyuarat atas perkongsian yang sangat bermakna. Kita sudah mendengar punca dan kesannya. Kini kita perlu melihat pula bagaimana cara untuk mengatasinya. Saya percaya bahawa semua mempunyai idea-idea tersendiri untuk melakukan langkah-langkah yang efisien untuk membendung salah laku ini daripada terus berluasa di sekolah kita. Jadi saya berjemput Encik Alfa sebagai guru disiplin, guru kaunseling untuk meneruskan agenda tersebut. Dipersilakan. Jadi mula-mula sekali, langkah untuk mengatasi masalah ini adalah bermula daripada rumah lagi. Dan yang berada di rumah adalah tidak lain tidak bukan ibu bapa. Ibu bapa merupakan titik permulaan bagi kehidupan anak-anak. Maka ibu bapa perlulah mengambil inisiatif untuk membantu kita dalam membendung masalah ini. Ibu bapa perlu memantau aktiviti anak-anak mereka. Ibu bapa perlu menanyakan kepada anak-anak mereka apa yang mereka lakukan di sekolah dan mengambil kisah tentang anak-anak mereka. Selain daripada itu, kita perlu juga mendapat kerjasama daripada pihak-pihak lain daripada ibu bapa seperti pihak sekolah dan masyarakat. Apabila anak-anak mereka pergi ke sekolah, mereka jauh daripada ibu bapa mereka dan di luar pengawasan ibu bapa. Dan itulah di mana pihak sekolah perlu mengambil inisiatif. Pelajar yang mempunyai masalah ini hanya melakukan aktiviti mereka pada waktu rehat ataupun pada waktu-waktu balik. Yang di mana guru-guru jarang berada di kawasan-kawasan tersebut. Seperti pada waktu balik, guru pun balik. Yang mengakibatkan pelajar ni melakukan tindakan-tindakan seperti membuli. Jadi, saya mencadangkan kita meningkatkan pengawasan cikgu dan guru-guru pada waktu selepas sekolah. Selepas itu, masyarakat juga perlu memainkan peranan yang penting. Seperti apabila pelajar-pelajar ini dia melepak di kawasan-kawasan pelancongan seperti pantai, mereka di luar kawasan pengawasan ibu bapa dan pengawasan sekolah. Dan di sinilah di mana masyarakat perlu mengambil tindakan. Seperti apabila mereka melihat pelajar-pelajar remaja menghisap rokok ataupun berdua-duaan dengan pasangan mereka, mereka perlu menegur ataupun memarahi mereka supaya remaja-remaja ini tidak melakukan perkara-perkara tersebut. Jadi itu adalah cadangan daripada saya. Saya serahkan kepada Encik Afiq. Jadi seperti yang telah dilontarkan oleh Encik Alfa tadi, saya ingin menyentuh berkaitan dengan punca yang telah saya nyatakan tadi, iaitu pengaruh media sosial dan juga ketagihan permainan dalam talian. Jadi kenapa pelajar ni ketagih dalam permainan video, permainan atas talian ini? Jadi penyebab utama adalah berkaitan dengan pembelajaran dalam kelas. Mereka menganggap bahawa pembelajaran di dalam kelas ini sangat membosankan kerana cikgu hanya mengajarkan teori tanpa memberikan pendedahan yang lebih menarik kepada mereka. Jadi jadi disebabkan ini, saya mencadangkan bahawa guru-guru boleh membuat bahan batu mengajar ataupun mencari alternatif lain untuk menarik perhatian pelajar untuk masuk ke dalam kelas. Jadi seterusnya saya ingin menggalakkan penyertaan aktif dalam aktiviti co-curriculum.
Jadi melalui penyertaan aktif dalam kurikulum ini, pelajar sekurang-kurangnya dapat belajar beberapa benda baharu seperti kawat dan lain-lain. Jadi melalui pengisian ini, mereka dapat mengisi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah supaya tidak terjerumus dengan salah laku. Jadi akhir sekali saya berpendapat bahawa penganjuran aktiviti sukan eka dan sukan tara juga dapat menarik minat mereka. Ini kerana kebanyakan pelajar yang melakukan kesalahan seperti ponteng sekolah dan juga merokok, mereka sebenarnya ingin datang ke sekolah hanya untuk bermain. Jadi daripada mereka datang ke sekolah dan mengalami rasa stres belajar, lebih baik kita salurkan bakat mereka ke arah yang lebih baik, iaitu dengan cara mengadakan latihan ataupun uji bakat mereka supaya dapat disalurkan ke arah yang tepat. Dengan ini kita dapat mengenal pasti potensi bakat-bakat terpendam dalam kalangan pelajar kita. Jadi itu sahaja daripada saya teruskan kepada wakil pelajar kita. Terima kasih kepada Encik Afiq atas isi yang bermakna itu tadi. Namun saya ingin huraikan sedikit lebih lanjut tentang isu Encik Afiq, yakni di mana pasal penggunaan gadget lah, penggunaan gadget dan internet. Jadi seperti mana yang kita tahu, kajian menunjukkan bahawa 96.67% anak-anak pelajar mempunyai telefon pintar sendiri. Jadi namun bukan semuanya dikawal, namun bukan semua penggunaan gadget dan internet ini dikawal oleh ibu bapa. Dan seperti mana juga yang kita tahu, masa yang dihabiskan oleh anak-anak bersama ibu bapa lebih banyak berbanding mereka di sekolah, yakni dalam 67%. Jadi saya merasakan bahawa ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting untuk membanteras isu ini. Jadi media sosial, saya ambil sebagai contoh seorang pelajar yang tidak tahu apa itu erti merokok, menghisap rokok elektronik ataupun vape. Jadi apabila dia melayari media sosial, melihat suatu konten yang memvisualisasikan tentang merokok, di mana merokok di dalam internet itu menunjukkan merokok merupakan sesuatu perkara yang hebat, menakjubkan, bukan sesuatu perkara yang matang. Jadi hal ini melahirkan rasa ingin mencuba dalam diri pelajar itu. Jadi di situlah titik bermulanya keruntuhan akhlak pelajar itu. Jadi saya cadangkan, memandangkan lebih banyak ibu bapa yang menghabiskan bersama anak-anak, saya cadangkan ibu bapa mengawal penggunaan gadget dan internet anak-anak. Seperti contoh, ibu bapa hendaklah mensita atau merampas gadget anak-anak atau mematikan internet, wifi anak-anak dalam pukul 10 malam. Hal ini agar jadual tidur mereka terjaga dan hari-hari berikutnya aktiviti mereka akan lebih menjadi produktif. Hal ini secara tidak langsung memberikan impak yang positif lah kepada sekolah kita. Jadi saya rasa itu sajalah daripada saya. Saya serahkan kepada Setiausaha. Baik, setelah kita sama-sama mendengar punca dan langkah untuk bendung salah laku pelajar ini, mesyuarat kini akan beralih kepada agenda seterusnya, iaitu membincangkan peranan yang perlu dimainkan oleh setiap pihak. Peranan ini amat pentinglah kerana ia menjadi panduan dalam memastikan usaha membendung salah laku dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Untuk memulakan sesi peranan ini, saya dengan penuh hormat mempersilakan Encik Afiq selaku Guru Disiplin untuk menghuraikan langkah dan peranan pihak disiplin dalam menangani isu ini. Dipersilakan. Jadi saya selaku guru disiplin berpendapat bahawa antara punca pelajar ni suka melakukan salah laku adalah kerana peraturan sekolah yang terlampau longgar. Jadi apabila peraturan sekolah tu terlampau longgar,
pelajar akan dengan mudah akan dapat mengambil kesempatan untuk melanggar disiplin tersebut. Sebagai contoh, apabila kurangnya pengawasan guru dan penodaan guru di kawasan-kawasan seperti pagar belakang, murid akan dengan mudah dapat ke pagar belakang itu, ke kawasan tersebut untuk memonteng dan lepak. Jadi saya sebagai guru disiplin mencadangkan supaya peraturan sekolah kita ini dapat diketatkan. Kerana apabila peraturan sekolah kita ketat, pelajar akan lebih berhati-hati dan mengelak daripada melakukan salah laku. Selain itu, saya juga berpendapat bahawa hukuman yang dikenakan terhadap pelajar-pelajar yang melanggar disiplin ini adalah sangatlah ringan. Justru saya ingin mencadangkan supaya kita mengenakan hukuman yang lebih berat tetapi masih mengikuti ketetapan KPM. Jadi apabila hukuman yang ringan ini dikenakan terhadap murid, mereka akan menganggap bahawa salah laku ataupun masalah yang mereka lakukan itu adalah perkara biasa. Dan mereka tidak akan memberi kesan kepada mereka. Jadi mereka akan menganggap bahawa masalah itu tidaklah penting dan mereka seterusnya tidak akan menimbulkan rasa takut dalam diri mereka. Jadi seterusnya mereka akan terus dapat mengulang kesilapan yang sama, malah dengan melakukan salah laku yang lebih besar. Justru dengan hukuman yang lebih tegas, kita dapat memastikan pelajar-pelajar tersebut takut untuk melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi seterusnya ia dapat menghalang pelajar lain untuk mengikuti atau mencontohi perilaku buruk mereka. Jadi akhir sekali adalah melalui pelaksanaan pemeriksaan mengejut selepas perhimpunan. Jadi pemeriksaan ini adalah bertujuan untuk mengesan salah laku ringan seperti kelengkapan sekolah seperti seragam dan gaya rambut pelajar. Jadi melalui pengesanan kesalahan-kesalahan kecil ini, kita dapat membendung masalah yang lebih besar kerana setiap kesalahan yang besar seperti merokok konten sekolah adalah bermula daripada kesalahan-kesalahan kecil tersebut. Ini kerana apabila mereka dapat melanggar sesuatu peraturan-peraturan seperti etika pemakaian ini, mereka akan merasa lebih berani untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang lebih berat. Jadi kesalahan-kesalahan kecil ini dapat berkembang menjadi kesalahan yang besar. Jadi selain itu, pemeriksaan mengejut dapat mendidik pelajar supaya sentiasa menjaga penampilan diri dan mematuhi peraturan walaupun tiada guru yang memantau. Jadi itu sahaja cadangan saya untuk untuk memastikan pelajar-pelajar kita ini dapat mematuhi peraturan-peraturan yang telah kita tetapkan. Jadi saya teruskan kepada wakil pelajar kita, Huzaiman. Jadi seperti mana yang Encik Afiq huraikan tadi tentang spot check ya. Saya melihat peranan yang paling penting, yang paling utama dalam membanteras isu ini adalah pelajar itu sendiri. Kerana pelajar ni merupakan individu yang melakukan hal tersebut. Jadi jelaslah mereka pihak yang paling penting lah dalam membanteras isu ini. Jadi saya rasa pelajar itu perlu mengawal diri dalam melakukan perkara-perkara yang tidak baik, tidak bermoral dan tidak senonoh. Seperti mana yang saya huraikan tadi tentang melihat media sosial menunjukkan perkara-perkara yang tidak bermoral seperti merokok. Jadi pelajar tu perlu mengawal diri, membezakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang perlu dilakukan atau tidak patut dilakukan. Jadi saya rasa itulah perkara yang paling penting dalam diri, yang perlu diterapkan dalam diri pelajar. Selain itu, saya juga merasakan bahawa pelajar itu perlulah memilih kawan yang baik. Hal ini kerana seperti mana saya katakan tadilah, persekitaran yang baik membentuk diri pelajar itu sendiri. Jadi memilih rakan sahabat yang baik dapat memberikan rasa ketarikan diri itu kepada perkara yang lebih positif, mengikut kawan. Seperti kalau sekiranya kawan pelajar itu melakukan perkara yang baik, maka kita akan terjerumus dalam perkara yang baik. Dan sekiranya pelajar itu melakukan perkara yang buruk, mendapat kita sahabat yang baik,
kita akan terjerumus juga dalam perkara yang buruk. Sedangkan itu sangat bertentanganlah dengan tujuan kita untuk memataras isu ini. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada Encik Alfa. Jadi seperti yang kita tahu, seperti yang saya telah katakan tadi, ibu bapa memainkan peranan penting dalam membendung masalah ini. Seperti peribahasa, ke mana tumpahnya kuah kalau bukan ke nasi. Jadi ibu bapa perlulah mendidik anak-anak mereka nilai agama, seperti mengajar mereka mengaji Quran, mengajar mereka tentang nilai-nilai agama Islam, mengajar mereka adab, akhlak dan lain-lain. Ini kerana apabila kuatnya iman seorang, mereka tidak akan melakukan elemen-elemen buruk seperti membuli, mencuri dan melakukan perkara-perkara yang di luar syariah Islam. Daripada itu, ibu bapa juga perlu memberi perhatian dan kasih sayang lebih kepada anak-anak mereka. Ini kerana di zaman yang di mana ekonomi mengawal kesemuanya, ibu bapa mengejar mencari uang untuk memberi makan kepada anak-anak mereka, yang mengakibatkan anak-anak mereka ini tidak mendapat perhatian yang cukup. Maka ibu bapa perlulah memberi perhatian lebih kepada mereka pada hujung-hujung minggu di mana bukan waktu bekerja. Dan ibu bapa juga perlu membawa anak-anak mereka meluangkan waktu bersama, seperti pergi ke pantai ataupun pergi ke tempat-tempat menarik. Sebab itu kita perlulah mendapat bantuan daripada masyarakat, di mana peribahasa mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi masyarakat perlulah, seperti yang dikatakan tadi, menegur golongan-golongan remaja yang menghisap rokok. Daripada menegur, masyarakat perlu juga menjadi contoh teladan yang baik kepada remaja. Seperti jika ada remaja di kawasan macam kedai makan, mereka perlulah mengelakkan diri mereka daripada menghisap rokok di depan mereka, supaya dapat mengelakkan daripada mereka daripada pelajar mengikut elemen buruk yang telah dilakukan oleh masyarakat tadi. Jadi itu sahaja itu sahaja daripada saya. Baik. Terima kasih kepada semua ahli panel mesyuarat yang bijaksana kerana telah melontarkan idea-idea yang cukup benar sebentar tadi. Keseluruhannya dapat kita simpulkan bahawa setiap pihak mempunyai tanggungjawab yang tersendiri. Guru disiplin menekankan aspek kawalan, guru kaunseling memberi bimbingan dan pelajar memainkan peranan pelajar dalam membina budaya sosial positif. Jadi saya akan kembalikan mesyuarat ini kepada Tuan Pengerusi. Baiklah. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada hadirin kepada semua yang telah beri idea dan juga pandangan yang cukup bernas untuk kes salah laku pelajar di sekolah kita ini. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya perbincangan kita ini, maka sempurnalah mesyuarat kita. Inilah yang dikatakan ibarat menanam sudah dituai, ibarat musafir sudah sampai. Umpama berlayar telah sampai ke pelabuhan, umpama berjalan telah sampai ke destinasi. Maka saya akhiri mesyuarat ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Jadi guys, itu sahaja untuk simulasi mesyuarat untuk subjek Bahasa Melayu Komunikasi daripada kami, dan jangan lupa untuk like, subscribe dan share untuk tidak ketinggalan video terbaru daripada kami. Bye.